sebenarnya adalah jurubahasa mahkamah Malaysia untuk bahasa Hebrew. Saya antara kes yang saya pernah jadi penterjemah adalah kes orang Israel yang membawa 6 senjata haram. Ada kes tu, Avitan Shalom. Boleh check. Kat Malaysia? Kat Malaysia. Oh, Israel boleh masuk Malaysia? Dia boleh sebab dia ada 2 pasport. Dia guna pasport yang bukan pasport Israel, pasport Amerika ke pasport UK ke, boleh masuk. Sebab Malaysia tak boleh guna, tak boleh ada 2 pasport kan, dia kena 1 pasport je. Negara orang lain boleh 2 pasport. Walaupun lepas umur 21, ada certain negara bagi je pakai. Bagi je pakai. Okay. So kes tu selesai lah. Kes tu alhamdulillah selesai. Dikenakan hukuman dan maksudnya penjara tak lama. Sebab mungkin perbicaraan mahkamah yang maksudnya dia tak jumpa keraguan. Tapi saya menjadi penterjemah sebab dia kata dia tak boleh nak berbahasa Inggeris dengan fasih, dia boleh berbahasa Hebrew. Jadi waktu itulah mahkamah terpaksa cari orang untuk jadi penterjemah kepada dia lah, untuk buat bacaan perbicaraan dan sebutan kes. Susah bahasa Hebrew? Nak kata susah, sedang-sedang. Saya boleh bagi rate macam tu lah. Kalau ada basic bahasa Arab, insyaAllah bahasa Hebrew ni tak sesusah mana. Oh ya yeah. Sebab bahasanya tak berapa jauh bezanya lah. Dari sudut abjad, daripada tulisan, daripada huruf. Dia ada 17 huruf. Kalau kita ada 24 huruf hijaiyah, betul kan? Tapi dia orang ada 17 huruf. Dia pun ada alif, bet, sheva, dia macam tu sebut lah. And maksudnya 17 huruf okay, tak banyak. Tapi bila tuan belajar bahasa Hebrew ni, selain daripada tuan menterjemah news, tuan ada masuk macam kelas untuk cari partner untuk berbual supaya bahasa tu aktif tak? Ke tak perlu pun? Perlu. Kalau ikutkan bahasa ni memang perlu sebegitu. Kita kena communicate. Tapi saya selepas habis kelas sebulan tu memang saya praktis dengan menterjemah dan saya memang enhance bahasa saya tu dengan belajar dekat Duolingo, dekat YouTube. Saya enhance macam tu je lah. Oh, maksudnya memang tengok YouTube lah. Tengok je. Sebab itu ruang yang kita ada kan. Kita takkan ambil kelas sekali kan. Sebab kita dah berbayar pun ambil kelas tu. Jadi untuk meneruskan usaha kita, kendiri kita, dan atas inisiatif kita, kita tengok je YouTube, ulang balik sebagai modul. Dan kita juga ada dapat buku modul, buku subjek untuk bahasa Hebrew. Kamus bahasa Hebrew pun kita ada. Bahasa France dengan bahasa Hebrew mana susah lagi? Bahasa France dengan bahasa Hebrew mana susah Hebrew dah susah sikit. France lebih mudah lah saya rasa. Oh ya? Yeah?